Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita dalam program bicara. bukan berbicara, kacau bubur. Jarang orang suka pengacau ni, tapi hari ni kita memang memerlukan pengacau untuk kacau kita punya bubur lah, insyaAllah. Yang ini adalah satu periuk bubur daripada berapa puluh? 10 periuk bubur. Yang ini dihasilkan oleh ini lah, oleh pentadbiran. Mana dijangkakan akan menghasilkan 300 pack, 300 bekas bubur ayam yang akan diagihkanlah kepada staf kaki tangan dan juga pelajar kita. Mana pelajar kita ni hampir 2,500 orang dan staf dalam 300 lebih lah, insyaAllah, daripada 10. Terima kasih juga kepada juru kacau kita dan juru isi, juru tadah dan sebagainya, juru potong. Cik Rizal sekali pertama tu, nampak memang juru suruh, berkesankan juru suruh. Jadi itu sajalah laporan proses membuat bubur ayam kita pada hari ini untuk program buka puasa Iftar Ramadan Madani, Malaysia Madani 2025 di Kolej Matrikulasi Pahang.